Okey geng, kalau hampa nak camping betul-betul tepi sungai, kemudian hampa nak tapak yang luas, yang lengkap dengan plug point 24 jam, dan kemudian hampa nak tandas yang cantik macam tandas resort 5 bintang, kemudian hampa nak fasiliti yang lengkap, sinki untuk memasak, meja kerusi untuk duduk dan sebagainya, hampa kena mai try campsite ni. Hari ni kita ada kat Sedim, Kulim, dan kita nak tengok campsite yang paling selesa yang saya pernah try. Jom kita tengok. Review bang baik. Okey, hari ni kita nak cerita sikit pasal campsite antara yang paling famous dekat Sedim ni, iaitu Izara Campsite 2.0. Campsite ni saya sendiri dah repeat lebih kurang 5 kali dah. Ada sekali tu saya mai 3 minggu berturut-turut, disebabkan dia punya keselesaan tu membuatkan kita ketagih untuk camping. Dan campsite ni memang senang untuk kita ajak family dan kawan-kawan mai sini. Sepanjang 5 kali saya camping kat sini, saya memang akan pilih tapak 15, 16 atau 17. Sebab dia betul-betul di depan sungai dan di sebelah dia ada pokok buluh. Jadi bila mai time tengah hari tu, tak ada lah dia panas sangat. Hampa boleh tengok kawasan tapak dia memang luas. Dan ada tapak yang dia siap provide kerusi dan meja batu. Untuk orang yang bawa kerusi dan meja tak cukup tu, ni memang sangat membantu. Jadi tapak-tapak depan sungai inilah yang orang akan book dulu. Harga tapak-tapak depan sungai ni buat masa sekarang adalah RM75. Kalau dah penuh, hampa kena ambil tapak-tapak di belakang. Dia akan jadi murah sikit lah. Jadi kalau nak senang, booking awal ataupun mai hari biasa. Macam saya mai hari biasa ni, hampa boleh tengok memang kami je ada campsite ni. Memang best. Sungai dia waktu mula-mula saya underestimate. Saya ingat sungai dia syok untuk budak-budak mandi saja. Tapi bila dah try mandi tu baru tahu yang sungai dia sebenarnya memang best. Sebab dia dah clear dan buang batu-batu di tengah. Jadi untuk orang dewasa, bahagian paling dalam boleh sampai takat dada. Jadi bolehlah hampa nak swim puas-puas lawan arus di sungai ni. Bagi saya yang paling best kat Izara Campsite ni adalah suasana dia pada waktu malam. Sebab waktu siang dia agak panas sikit. Waktu malam dia akan turn on semua lampu-lampu oranye yang cantik. Jadi kawasan campsite memang seluruhnya jadi cerah. Jadi waktu malam hampa bolehlah enjoy suasana dia yang sunyi. Hampa boleh masak dan makan kat depan sungai sambil layan view sungai, sambil layan angin sepoi-sepoi. Jadi memang menenangkan. Dia punya sungai pun ada spotlight. Jadi untuk siapa nak mandi pada waktu malam pun boleh. Hari tu waktu saya pergi dengan kawan-kawan, kami buat kerja gila sikit. Kami mandi pukul 3 pagi. Jadi time tu jangan tanyalah, memang air dia sejuk gila. Okay, sekarang jom tengok fasiliti yang dia sediakan. Okay kan, sekarang kita tengok dia punya kantin lah, kita panggil. Dia punya kantin dia, first time saya tengok campsite yang sedia fasiliti sampai macam ni. Sampai tahap ni dia sediakan fasiliti untuk memudahkan campus. Ada meja, kerusi. So, kalau panas di sana, sebab sekarang tak banyak pokok lagi. Sebab dia baru tanam pokok, jadi pokok tak cukup redup lagi. Jadi bila panas sana, boleh duduk sini. Ada fan. Ataupun kalau hujan lebat sangat ke, boleh lari main duduk sini. Ni hampa boleh sedia bahan untuk masak ke apa sini. Sinki besar ada 4 total. Kemudian ni, meja air Korea pun dah. Jadi, sangat mudah lah campsite ni. Ada air panas, ada air sejuk. Ambil air panas buat Maggi. Jadi inilah dia punya Dewan kantin. Dewan kantin pun waktu siang dia tak panas. Sebab dia ada silver punya coating kat dalam. Jadi dia reflect haba. Jadi kalau siang pun nak duduk sini ke, nak lepak sini boleh. Dia kemudahan yang dia memang sediakan. Plug point pun ada kat sini. Tandah memang macam resort punya style. Sangat bersih dan sangat selesa. Lampu semua cukup. Okay. Boleh tengok. Yang ni bukan campsite yang tandah ni. Ni resort yang tandah. Semua lengkap, ada tempat gantung baju, shower, tempat letak ni. Kemudian dia ada ventilation fan. Jadi ventilation fan tu akan membuatkan tandas sentiasa kering dan tak ada bau. Jadi tandas dia memang setakat ni terbaik lah untuk campsite. Kita bagi A+. Okay, hampa boleh tengok campsite ni juga ada sediakan bangunan untuk surau. Jadi siapa yang kemah dia tak boleh berdiri kat dalam tu, dia boleh solat dekat surau dengan selesa. Surau dia kecil saja tapi mencukupi lah untuk kita solat di dalam. Okay gengs, itulah serba sedikit pasal Izara Campsite 2.0 ni. Jadi lepas ni hampa bolehlah nak ajak kawan-kawan ataupun family hampa mai ke campsite ni. Sebab campsite ni memang beginner friendly. Dan untuk yang nak camping tapi tak ada kemah, hampa boleh juga sewa sedak kemah dia yang dia tolong pasang siap. Siap ada kerusi meja lagi. Kemah pun dia bagi yang elok punya, boleh muat dalam 4 ke 5 orang. Untuk orang yang tak mau camping, hampa boleh juga suruh mereka duduk chalet ataupun dom. Yang tu hampa kena tanya owner sendirilah pasal detail dia. Saya akan sediakan contact number dia kat bawah. Okay, last kali sepanjang 5 kali saya pergi kat campsite ni, memang setiap kali saya pergi akan hujan. Jadi pastikan hampa prepare hampa punya fly sheet dan juga baju hujan. Tapi kalau macam saya memang suka dan prefer suasana pada waktu hujan. Memang syok nak lena. Okay, itu saja dari saya, Ziad Khairi. Ada apa-apa soalan, hampa boleh komen kat bawah. Dan kalau hampa ada cadangan lepas ni nak camping mana,
Boleh juga hampa suggest kat komen. Jom, jumpa lagi dalam video seterusnya.